Berapa jam bateri laptop anda boleh tahan? Jom belajar cara kira ketahanan bateri. Ini khas untuk pengguna Windows sahaja. Buka command prompt sebagai administrator. Type command powercfg/battery report. Hasilnya akan dapat satu laporan bateri. Biasanya report ada di C users nama pengguna anda battery report.html. Jom lihat contoh kami buat. Selepas buka report tersebut, scroll terus ke bahagian bawah dan cari jadual Battery Life Estimate. Kemudian pada bahagian paling bawah, lihat pada ayat Current Estimate of Battery Life based on all observed grant since OS install. Pada bahagian since OS install, anda boleh lihat at full charge adalah 4 jam, 12 minit, 48 saat, bermaksud bateri boleh bertahan selama itu selepas charge penuh. At design capacity pula adalah kapasiti atau jangka bateri asal iaitu 5 jam, 16 minit dan 1 saat. Ini bermakna bateri anda yang dahulunya boleh bertahan lebih 5 jam kini dianggarkan hanya boleh bertahan sekitar 4 jam sahaja dengan corak penggunaan yang serupa. Sebab jangka hayat bateri akan berkurangan setiap kali penggunaan hari demi hari, tahun demi tahun. Belajar sesuatu? Jom kongsikan.